Assalamualaikum guys. Selamat datang ke Zul Story. Okay, minggu ni aku ke Damam lagi. Bawa family aku jalan-jalan. Kita orang check in kat hotel, duduk satu malam, chill-chill lepak, pergi jalan-jalan sikit, shopping, bawa budak-budak ni mandi swimming pool. So jom layan video. Aku berada di Corniche Damam. Kita orang check in dekat Corniche sebab hotel ni berdekatan dengan laut, berdekatan dengan pantai. Dulu tempat ni boleh dikatakan jadi tarikan kepada pelancong, kepada orang tempatan untuk bersantai-santai hujung minggu. Tapi sekarang dah kurang sikit, orang dah banyak beralih ke bandar, semua dah lepak kat IKEA, Dahran Mall, banyak mall-mall baru yang dah buka. So tempatnya macam tersisih sikit. So jom aku nak check in dulu, nanti korang layan video ni. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam guys. Kali ni aku ke Damam Corniche dengan anak bini aku. So korang baru sampai hotel, check in kejap, lepas tu sekejap gigi makan, bawa budak-budak ni mandi swimming pool. Dan dengan pantai juga, pantai lagi, hari tu pantai ni pun pantai juga. So nanti petang ke lepas-lepas dia orang swimming, kita pergi tengok pantai dia betul-betul depan hotel. View memang world. Boleh nampak depan tu kita punya pantai. So hotel ni berhadapan dengan pantai. Berhadapan dengan laut kot. Sebab aku tak rasa macam ada pantai sini. Sebab kawasan ni macam kawasan yang tambak je depan hotel ni. Sebab laut ni terus dalam ni, dia tak ada macam pesisiran pantai tu, tak ada. What is the room number? 103. 103. Thank you. Thank you, Rela. Okay. Thank you. Dekat hotel. Hotel apa? Hotel Larap. Hotel Larap Pantai. Aku nak bawa dia orang pergi turun swimming pool. Swimming pool dia dekat underground. Underground ni? Tak lah. Swimming pool dia indoor tapi dekat bawah, ground floor. So jom kita bawa budak-budak ni mandi dulu. Abang. Lepas dia orang berenang, petang lagi kita pergi mall, cari benda nak makan. Tu jumpa member je, jalan-jalan tepi laut malam ni, tengok view laut malam ni. Saya
habis swimming. Lepas tu kita nak naik bilik, rehat. Petang kita nak keluar pula. Jadi, Oh, kenapa? mungkin orang nak main. Oh, nak main VR. Okay, tolak. Sini. Use the stairs. Go. Ke bawah tu ada apa? Bawah ada kitchen. Dia ni? Kitchen. Mana dia? Sama. Betul lagi dah. Sebenarnya swimming pool dia panas. Walaupun kat dalam bawah dulu. Ya, walaupun swimming pool dia indoor, tapi air dia panas. Panas weh air dia. Pula surprise kenapa nak? Tadi nak almost drown. Almost down. Drown, Kenapa? Nak jadikan cerita, aku terlupa pula budak-budak ni ada kelas kafar petang ni. So nak masuk kelas dululah. Ustazah dah tunggu. Dia orang kafar online je, kafar Malaysia 2 jam setiap hari Isnin sampai hari Khamis. So aku entah macam mana boleh terlupa nak bawa buku kafar dia orang. Laptop bawa, buku semua tinggal. So tulis je lah dalam kertas. Apa kertas yang ada capai bagi dia orang. Sorry lah anak-anak, pakai je lah dua apa yang ada. Nak takut nanti benda nak main dekat sini. Aku nak main games. Habis kelas ingatkan nak pergi tepi laut. Dia boleh bantai capai VR dia orang pula main. Tak pasal-pasal menunggu lagi. Cancel je lah jawabnya. Nak choose the game, kita duduk ada wifi settings. Ke apa? Right. So aku nak gerak ke mall makan. Tiba lapar pula rasa. So nak ke mall daripada hotel aku ni dekat je, dalam 5 minit 10 minit. Nama mall tu Darin Mall Cornish Darin Mall. So kena drive. Nak jalan boleh tapi jauh sikit lah. Naik kereta dekat. Alright. Kita nak pergi mall, yap. Pergi makan. Budak ni dah settle kelas tadi. Pergi makan sekejap. Lepas tu lepak-lepak malam sikit baru kita lepak kat tepi laut. Right. Dari situ sikit. Masuk kat pintu merah. Tu yang abang main cat tu ingat tak? Lain orang. Right, kena ada coaster. Okay.
Atas. Nak kat mana? Mall. Pergi mana? Cari kawan. Cari makan. Jadi ni. Tak nak makan? Tadi kata apa? Tadi kata nak cari kawan. Yelah, kawan dengan makan lah. Makan dengan kawan. Mana? Kau tak nampak lah. Kat kucing kan ujung kan. Ada Adidas. Besar Adidas. Nak nampak Adidas. Kids meal dia ada chicken nugget, dia ada chicken burger, dia ada fish burger. Aku nak makan. Dan burger kids meal. One kids meal chicken burger. One. And then Bye. Jadi nak scan tak? Give me 4 pieces. في وجبة الكفو في حرام Nak mashed potato. This is mashed potato? One mashed potato. Is spicy regular? Can mix. Two spicy, two regular. Drinks sir. Drinks Pepsi. Thank you. Jom. Mana kawan adik? Ada. Jom. Mana mami? Oi, barulah. Itu lambat. Memang. Buat apa? Saya pakai barulah Malaysia. Bapak. Wih. Mana sih? Tu boleh pakai dengan buat tak dia punya Adidas hijau. Adidas hijau? Dia kan Adidas hijau tu. Lupa lah. Boleh apa pakai malu ada di kalau jalan dengan pakai ni. Mami nak mami pakai. Tapi kat sini Mami tak malu sebab orang kan kenal. What? Betul ke sini ada yang? Ambil je lah. Ambil je lah. Awak nak pakai RM9. Tembok lah tu sudah hijau. Je rasa hijau. Kan? Kan? Jangan sikit. Hijau. Tu, pala diam tu nak ambil. Tak nak penuh selesa lah. Dia kalau cantik dia tak kira selesa lah. Biar pedih. Beauty is pain. Yang budak-budak ni bersilat kat luar. Dia orang memalas layan mak dia. Beauty is pain apalah. Kasih warna hijau. Apa ni? Mami tukar kamu buat kasih. Mami, kasih reject. Dia punya bawah tu tanggal. Nanti Mami nak ambil lah. Oh, masuk kedai ni dapat bala. Bala. Lagi satu nak beli. Ke Mami boleh pakai? Jangan cakap dengan lelaki. Mana dia dengar tau. Saya lapar. Saya makan kerusi. Nah, Pergi sini lah. apa gigi? Nyurut gigi. Mak awak mana? Kedai? Kat mana? Ya, kafe tu. Oh, kat kafe tu.
Ini kita masuk dia beli. Ni aku ni memang tau. Dia masuk kedai, lepas tu orang lain yang beli. Dia masuk kedai, orang lain yang beli. Dia tak beli pun. Tak. Kalau masuk Okay. Namun siapa ni? tak pasal-pasal shopping. Tunjuk barang sikit. Tak pasal-pasal shopping. Atas. Camping. Tengok ni. Wah. 500. Ingatkan 50. Dah. Okey, dah habis shopping, balik. Okey, malam ni nak pergi jalan tepi laut. So, sampai hotel aku parking barang-barang semua. Letak anak aku kat dalam bilik. Dan aku dengan bini aku nak turun, nak pergi jalan tepi laut. Kita orang berdua je dating malam ni. Kasih Chan lah. Gila lagi. Malam minggu di Corniche. Damam. Corniche Damam. Damam Corniche. Lebih kurang lah. So tak ramai orang malam minggu. Sini. Nak lepak-lepak cari kopi kejap, cari teh, minum-minum malam. Indomie. Kena kopi O. Kopi O. Americano. Sini mana ada kopi O. Americano je lah pun. Apa tu? Kan? Tak sampai 10 minit, tak sampai 5 minit. Anak aku dah call. Baru nak tenang-tenang, dia dah telefon. Orange cake. Apa kek? Mana kek? Kek. Oh, kek tu kek. Makmul Tamal yang kuih yang dalam dia tu. Cookies sebut lah. Tu? Fushar. Cara apa? Favorite mami, chai karak. Okay. Americano. Boleh? Maybe visa can tak? This one visa. Visa. Oh, you have visa. Okay, no, visa. Sama dekat Bakalau pun tak boleh. Thank you. Jom. Tak. Minum dulu.
Kubah tu yang jauh kan? Kubah tu jauh. Dari atas tu kubah. Sini dekat lagi kan? Sini dekat sikit. Kubah ke bawah. Dan naik kena turun ke bawah. So lepas lepak-lepak kat tepi pantai, tepi laut, tenang-tenang jap, ambil cuci mata. So kita nak decide balik semula ke hotel. Hari dah mula lewat, ngantuk dah. So nak tidur. So okay, habis untuk hari pertama, malam pertama di Dammam Corniche. Budak-budak pun tak ikut. Dia orang dekat bilik main game. Besok Jumaat, pagi besok aku nak pergi jogging sekejap kat tepi laut. Jogging kat tepi laut sekejap, brisk walk ke. Lepas tu breakfast simple je. Then tengah hari pergi solat Jumaat. Lepas tu check out, balik semula ke asal. Okay, sampai hotel, sambung hari esok. Assalamualaikum.